Okay. So before this, masa kita stay kat Kajang dulu, you pernah jadi ejen Takaful kan? Betul? Apa pengalaman you jadi ejen Takaful tu? Okay, ejen Takaful ni bagi I experience yang best, but I learn a lot lah. Okay. In terms of Takaful itself, and then adalah sikit-sikit bidang sales tu kan. Okay. Okay, so kenapa I join jadi ejen Takaful waktu tu, kita orang memang terdesak gila-gila. Like, kita orang nak instant money. I nak instant money yang bukan sikit-sikit. I nak yang a lot, sebab masa tu komitmen pun memang dah tinggi lah. Dah burst kau-kau. Dah burst kau-kau kan. And then agent, still agent lah, Takaful, flexible apa semua. But along the way, dah sebulan, 2 bulan, I rasa dalam 3 ke 6 bulan macam tu kot. I buat kejap je. Lepas tu I quit sebab masa I buat Takaful, you tak boleh gerak. Maksudnya dia tak boleh buat property masa tu. Sebab dia yang kena hantar, kena ambil I daripada Kajang pergi ke area KL masa tu. So you tak boleh gerak, you kena bawa anak lah masa tu, Zara. So, actually you jadi ejen Takaful at that time pun sebab I tak ada sale. I tak ada income kan. Ya, betul. Lepas tu you kita try tengok beberapa option. At that time option yang paling sesuai dengan kita pada waktu tu is for you to become ejen Takaful lah. Betul? You try tu sebab I can fokus kat property, you try to fokus dekat Takaful. At least kalau I dapat close, mungkin 2-3 bulan akan datang punya income commission, at least you close Takaful on the monthly basis, you ada income. Ada idea macam tu, tapi I tengah tak ada income.